Kita akan masuk perwakilan hubungan set dengan gambar rajawan. Tadi awak dah belajar tentang gambar rajawan. Gambar rajawan kita boleh lukis sebagai bentuk bulat, tiga segi dan juga petak ataupun segi empat. Okey, kat sini kita tengok dulu dalam set semesta dia ada apa. Dalam set semesta untuk contoh yang pertama, dia bagi nombor bulat antara 1 sampai 9. So dalam set A dia nak ada nombor genap 2, 4, 6, 8. So awak ambil daripada set semesta ni dan awak tulis dalam set bagi A. So macam mana nak lukis untuk gambar rajawan? Unsur yang tidak berada dalam set A dia letakkan di luar. So awak mula-mula awak kena lukis dulu bagi set A, iaitu awak lukis bulat dan juga letakkan nombor-nombor yang ada ataupun unsur-unsur yang ada dalam set A, iaitu 2, 4, 6, 8 dekat dalam gambar rajawan yang ni, yang pertama ni. Lepas tu awak buat satu lagi bentuk, iaitu untuk set semesta. Set semesta ni kita letakkan nombor-nombor selain daripada nombor dekat set A. Okey, faham Kat sini kan warna oranye kan? Warna oranye letak kat warna oranye. Dan jangan lupa labelkan dia punya set semesta, simbol set semesta kat luar ni. Okey, kat sini pun awak jangan lupa labelkan sebagai A. Okey, boleh faham kat situ? Kalau tak faham, boleh komen kat bawah dan tanya apa soalan yang awak nak tanya. Okey, kat sini pun sama juga, dia bagi nombor bulat 1 sampai 9. Tapi dia ada dua set. Dekat bawah dia nak nombor 1, 3 dengan 5 dan juga 2, 4 dengan 9. Okey, ke dalam set B ni ada 1, 3, 5. So just tulis dan lukis gambar rajawan dan tulis nombor yang terlibat dalam set B. Sama juga untuk set C, awak just tulis dan lukis gambar rajawan dan ambil nombor-nombor yang ada dekat set C ni, awak masukkan dekat gambar rajawan untuk set C. Dan jangan lupa lukis dia punya set semesta. Okey, set semesta ni adalah nombor selain daripada nombor yang berada di set B dan juga set C. Simbol pun jangan lupa lukis. Satu lagi awak baca kat sini, unsur yang tidak berada dalam set B dan C diletakkan di luar. Maksudnya diletak kat sini, sini atau sini, kat mana je lah bahagian, tapi bukannya di dalam set B ataupun set C. Okey, boleh faham sampai situ? Okey, ini pun contoh lain untuk melukis set di dalam gambar rajawan menggunakan gambar rajawan. Okey, ni dibagi set E ada 2, 4, 6, 8, 10. Manakala set D adalah 2, 4, 6. So awak just lukis dulu set D 2, 4, 6 dan awak lukis pula untuk set E. Ni dia tak tulis set semesta, dia gunakan set E. Okey, 8 dengan 10. Okey, ni pun contoh selain daripada contoh tadi. Dekat set F kita ada nombor 5. Dekat set G kita ada nombor 2, 4, 5. Dekat set H kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So macam mana? Sebabnya 5 ni ada dekat semua tempat kan. So 5 ni kita letak dekat dalam sekali, dekat dalam set G. Maksudnya dalam set G tu kita ada 5 juga. Tapi kita lukis dulu untuk gambar rajawan set F. F dulu sebab ada 1. Lepas tu kita lukis G pula. Dekat G kita ada 2, 4, 5. 5 kita dah lukis dekat set F tadi. So biarkan dia kat situ. Just lukis bulat ataupun gambar rajawan petak kita ketiga ke awak. Lepas tu awak lukis nombor yang tak ada lagi dekat set G ni, iaitu 2 dengan 4 kan. So awak lukis kat sini. Lepas tu untuk set H ni awak tengok dekat CH ni ada 2 pun ada, 4 pun ada, 5 pun ada. So dia dah merangkumi, dia ada kat dalam.
dia sudah berada di dalam. So awak just lukislah macam ni. Nampak kan? Okey, sama juga dengan ni. Tadi bukan E terbalik tau, E dia sama, cuma E dia lawa sikit lah. Dia kena lukis macam nombor 3 terbalik. 3 terbalik. So dekat sini pun sama juga. Contoh dia macam kat atas ni, awak tengok yang paling kecil sekali ataupun paling sikit sekali dia punya nilai set dia. Contohnya kat sini kita ada K. K ada 2 je nombor, ada 2 je unsur, iaitu 5 dengan 9. Dekat J kita ada 4 unsur, 3, 5, 7, 9. Dan dekat set semesta kita ada 7 unsur. So awak bermula daripada set yang paling sedikit unsur dia, iaitu set K. Awak just lukis gambar rajawan kat sini. So untuk set kedua awak lukis kat sini. Dan set semesta awak just lukis gambar rajawan dia macam ni. Okay. Gambar rajawan tu adalah bulat ke segitiga ataupun petak. Okey. Seterusnya kat sini awak tengok ada intersect kat sini. Okey, sama juga macam yang kat atas ni. Tapi nombor 3 tu ada dekat ke semua set semesta, set P dengan set Q. So dia dikongsi oleh ketiga-tiga set. Tapi dekat set Q kita tengok ada 9, dekat P tak ada 9. So 9 tidak terlibat dekat set P. Dia hanya terlibat dekat set Q dan juga set semesta sahaja. Faham tak? Okey. Faham kot? So dekat sini kita buat dia tricky sikit. Kita buat persilangan, ada tempat yang bersilang kat sini, iaitu nombor 3. 9 ni kita letak kat luar sebabnya P ni tak ada 9. Kalau ada 9 kat P kita boleh buat macam ni, yang contoh yang tadi yang atas ni kan. Kalau yang kat sini 9 tak ada kat set P. So 9 keluar daripada P, tapi dia ada kat dalam set semesta dengan set Q. So yang lain pun sama juga, awak just tulis nilai yang terlibat. Tu kat biru ni, tulis kat biru ni. Kat hijau tulis kat hijau. Okey, kuning tulis kat kuning. Okey. So kita baca lagi apa yang dia beritahu. Set akan bersilang apabila terdapat unsur yang sama. Maksudnya persilangan ni berlaku apabila terdapat unsur yang sama. So soalan tadi soalan basic. Ni soalan yang lebih sukar sedikit. Tak adalah sukar sangat, tapi sukar sedikit. Awak tengok kat sini, persilangannya berlaku pada beberapa tempat, iaitu unsur 2, unsur 2, unsur 2. Ketiga-tiga set ni ada unsur 2. Lepas tu ada lagi yang bersilang, iaitu 3. 3 ada 2 tempat, iaitu set R dan juga set S. Manakala 8, 5 bersilang dekat set R dan juga set T. Manakala set yang seterusnya, set 5 bersilang dekat set S dan juga set T. So awak kena buat macam ni lah gambar rajah dia. Gambar rajah ni bermaksud tempat persilangan dia tu awak jangan keliru pula. Dia yang awak tengok kat sini ada 3, maksudnya 3 ada 2 tempat je, dekat R dengan S je. Dia tak terlibat dengan T. Kalau macam 2 ni dia terlibat dengan ketiga-tiga set. So dia duduk kat sini, maksudnya dia masuk kat R pun dia masuk, dekat S pun dia masuk, dekat T pun dia masuk juga. Okey, faham kat sini? So nombor-nombor yang lain yang ada satu, yang ada terlibat dengan satu set saja, awak just letak dekat set yang sepatutnya dia duduk lah. Contohnya 4 dengan 1 ni ada dekat set S sahaja. Kat S ni ada 4 dengan 1. Okey, 7 pun ada dekat set R sahaja. Termasuk dan juga 6. Okey, tu pengenalan kepada set. Tengok seterusnya adalah titik menunjukkan unsur di dalam set. Okey, jangan lupa tulis titik kalau awak lukis gambar rajah when, sebabnya dia menunjukkan unsur di dalam set. Okey, kalau tanpa titik menunjukkan bilangan unsur di dalam set. So faham kan kat situ, iaitu kalau ada titik dia tunjukkan unsur apa yang ada kat dalam set tu. Kalau tak ada titik dia tunjuk berapa bilangan
bilangan unsur di dalam set. Contohnya dekat bawah ni, set semesta. Ada 5, tak ada titik. Maksudnya ada 5 unsur dekat dalam set semesta. Dekat M ada 7 tapi tak ada titik. Maksudnya ada 7 unsur di dalam set N. Faham tak? So ada total ada 12 unsur kalau kita tambahkan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kat bawah ni, awak tengok NP sama dengan 3. 3 tak ada titik, maksudnya ada 3 unsur. Contohnya 1, 2, 3. Okey, ni contoh. Maksudnya awak lukis set dia macam ni. So unsur 1, 2, 3 contoh. So yang lain pun sama juga. Contohnya kat sini 6. 6 tak ada titik, maksudnya unsur dia adalah contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur dalam set Q. NP ada tanda koma dekat atas tu. Maksudnya dia nak selain daripada P. Maksudnya dia nak 4 tambah 6 saja. 6 tambah 4. P tidak terlibat. P ada 3 ni tak payah tambah. So ada 10 unsur dekat set selain daripada set P. Okey, sama juga dengan yang bawah ni, iaitu NQ tanda. NQ tanda ni maksudnya kita tak nak Q. So dia just tambah 3 kat sini dengan 4 kat sini. So dia ada 7 unsur dalam set yang tanpa Q. Okey, yang bawah sekali set semesta. Set semesta ada berapa? Set semesta ni adalah semua sekali. So awak just tambah semua sekali unsur yang ada dekat set, dalam set. So 4 tambah 3 tambah dengan 6. So semua sekali unsur dalam set tu ada 13. Okey, dan ni contoh seterusnya. Tengok sendiri macam mana. Kalau ada tanda ni maksudnya, kalau ada tanda macam S ni, maksudnya dia tak nak S. S ada 3 kan. 3 tak ada titik, maksudnya ada 3 unsur dalam set tersebut. So kita nak set selain daripada S. Selain daripada S. Okey, ayat dia macam tu. Ni pun sama juga, selain daripada R. Selain daripada R. Okey, R ada 2 dengan 3. So yang tak ada dalam R adalah 5 sahaja. Okey, seterusnya tengok. Okey, ni pun sama juga. Tak ada beza daripada yang lain. Cumanya awak just kena berhati-hati, jangan careless dengan simbol dan juga tanda dalam pengenalan set ni. Ni awak boleh stop video dan tengok sendiri macam mana dia buat. Tengok gambar hijau dengan hijau, oren dengan oren, biru dengan biru, hijau dengan hijau lah, macam tu. Okey, itu saja untuk part 2 pengenalan kepada set.